Sakit kepala adalah keadaan di mana seseorang mengalami kesakitan atau ketidakselesaan di bahagian kepala. Ramai yang tak tahu sebenarnya sakit kepala adalah tanda awal kepada masalah darah tinggi. Sakit kepala yang kerap boleh membawa kepada masalah tekanan darah tinggi yang boleh menyebabkan berlakunya strok dan serangan jantung. Ada satu cara bagaimana nak hilangkan sakit kepala yang disebabkan darah tinggi dengan hanya menggunakan herba tradisional. Tumbuhan yang dimaksudkan adalah bunga ratu pari. Ada kajian dari Institute of Pharmacology of Herbal Science mengatakan bahawa penyelidik terkini telah menunjukkan potensi bunga ratu pari boleh merawat masalah darah tinggi. Bunga ratu pari adalah pokok yang mempunyai khasiat dari akar hingga ke bunganya. Bunga ini juga memiliki fungsi yang sama seperti ubat darah tinggi yang dibekalkan oleh hospital, iaitu diuretik. Nak tahu tak? Bunga ratu pari ni hanya boleh ditemui di hutan belantara saja. Jadi, macam mana nak rawat darah tinggi dengan bunga ni? Nak tahu tak ada produk yang mengandungi bunga ratu pari? Tapi sebelum tu, jom aku kongsikan dekat korang macam mana aku boleh rawat masalah darah tinggi dengan produk ni. Nama aku Ika, berumur 40 tahun dan merupakan seorang lecturer di sebuah universiti swasta. Dan sekarang tengah menjalani pemeriksaan kesihatan setiap bulan. Kisahnya bermula pada aku umur 37 tahun. Aku ni seorang yang diikat aktif dalam semua aktiviti kokurikulum di universiti. Tapi, lepas dari tu aku jadi lemah dan tak bermaya. Mula-mula aku juga tak tahu tentang penyakit darah tinggi ni. Apabila aku kerap sakit kepala di bahagian tengkuk dan power rabun mata aku pun juga mencecah 500. Masa tuaku disahkan sebagai pesakit darah tinggi. Pada masa tu, aku dah start kena buat check up di klinik dalam universiti yang aku mengajar. Bacaan yang doktor bagi tahu adalah 180/111. Aku pun ada juga pergi ke klinik swasta di Petaling Jaya dan macam biasa, doktor akan bagi ubat biji untuk aku makan memandangkan bacaan tekanan darah aku tinggi. Nak dipendekkan cerita, bacaan darah tinggi aku tetap tak turun-turun walaupun aku makan ubat secara konsisten. Letih ni hanya Allah saja yang tahu. Suami aku ada juga belikan mesin cek BP di rumah dan dia ada buatkan air rebusan peria katak dan macam-macam lagi. Tapi bacaan BP hanya turun 150 dan semua efek sakit kepala masih ada. Ni sebenarnya petua dari orang tua aku yang asal dari kampung juga. Nak dijadikan cerita